CMB Melaka Juniors. Salam sejahtera, saya Coach Rajan daripada KR742 Academy. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Melvin daripada CMB Melaka Juniors yang sudi bekerjasama dengan KR7 untuk menjayakan program CMB Melaka Juniors pada tahun 2025 lah. Kami daripada KR7 amat terharu dan berterima kasih kepada Mr. Melvin atas kerjasama ini, memberi peluang kepada semua players untuk menceburi dalam bidang bola sepak. Bukan setakat main bola saja, tapi mereka akan mempelajari banyak aspek dalam bidang bola sepak. Kalau kita lihat di KR7, mungkin players-players ini hanya berkawan dengan players-players kita saja. Di sana mereka akan mengenai players-players daripada kalangan luar daripada akademi kita lah. Itu satu pengalaman yang berharga kepada players-players ini untuk meningkatkan semangat bekerjasama dan juga mereka akan maju dalam bidang bola sepak ni. Kalau kita lihat Asa GP yang dipengerusikan oleh Mr. Melvin, dah lama bekerjasama dengan KSNFA lah. Kalau kita lihat banyak tournament yang kita sertai anjuran daripada Asa GP dan juga Melaka Juniors, CMB Melaka Juniors. Beliau banyak bantu anak-anak muda kita ni untuk kita melahirkan players-players yang berbakat lah. Untuk program ini bukan setakat kita membuat latihan saja. Kita akan adakan perlawanan persahabatan dan juga tournament. Kalau kita setakat training saja memang tak mencukupi. So bila mereka melibatkan diri dalam tournament, mereka akan belajar cara bermain, cara mereka duduk dalam posisi masing-masing dan juga environment suasana pertandingan yang sebenar. So itu yang kita nak terapkan dekat sini. Semoga apa yang kita bagi kepada players ini, agar players ini dapat memahami dan mengambil peluang ini untuk belajar sesuatu daripada program selama 6 bulan ini.